Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tengok muka surat 14 dan 15. Okey, buku ni kita akan buat secara serentak. Okey, muka surat ni serentak sebab dia berkaitan. Okey, soalan 14. Muka surat 14, warnakan jawapan yang betul. Warnakan jawapan yang betul. Okey, ini contohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Okey ni. Warnakan kat sini lah. Okey, kat bulatan ni. Lepas tu jalan. Sambung ayat kedua. Allazi nas ke malikin nas. Jawapannya mestilah malikin nas. Malikin nas. Okey, warnakan. Okey, Allah. Sekejap kita cari shape. Okey. Eh. Ya. Macam mana nak buat ni? Ni. Sekejap. Masih mencari-cari. Okey. Okey. Tapi jawapan dia bukan ini. Jawapan dia malikin nas. Warnakan. Okey, lepas tu jalan lagi. Ilahin nas. Ilahin nas ke jinnatin nas? Selepas malikin nas, ilahin nas. Jawapannya ilahin nas. Ini ilahin nas. Okey, sini. Okey, warna ikut suka lah. Nak warna-warni ke, warna merah ke, apa-apa je. Okey, selepas tu jalan lagi. Okey. Min syarri sudurin nas ke syarril waswasil khannas? Min syarril waswasil khannas. Okey, jawapan dia. Warnakan dekat sini. Okey, lepas tu jalan lagi naik atas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas ke fi birabbin nas? Yang mana satu? Atas ke bawah? Atas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Okey, warnakan yang di atas. Okey. Lepas tu jalan lagi. Jalan. Okey, last sekali lah. Minal jinnati wan nas ke fi suduri wan nas? Yang mana satu betul? Yang atas. Yang atas ni. Minal jinnati wan nas. Okey, yang atas ni. Okey. Siap. Senang saja kalau dah hafal. Okey. 14, 15 dah siap. Kita tengok muka surat 16. Muka surat 16. Okey. Soalannya, pilih dan warnakan simbol. Warnakan simbol. Okey, ini untuk simbol. Pilih dan warnakan simbol. Okey, untuk simbol An-Nas, satu star sahaja. Sekejap. Start cari. Star. Sekejap. Allah. Ya. Kita buat bintang dulu. Okey, sama. Okey. Satu bintang adalah An-Nas. Dua bintang Wan-Nas. Tiga bintang Al-Khannas. Okey. Ini contoh dia. Qul a'udzu birabbin nas. Birabb sambungan dia adalah bin nas yang ni. Okey, satu bintang. Okey, seterusnya Malikin nas. Mana Malikin nas? Ni.
Satu bintang juga. Warnakan. Okey. Warnakan satu bintang sahaja. Sebab apa satu bintang? Sebab jawapannya adalah Malikin Nas. Ini jawapannya. Okey. Seterusnya ayat ketiga. Ilahin Nas. Sama juga. Ilahin Nas. Ni bintang yang pertama adalah An-Nas. Bintang kedua adalah Wan-Nas. Bintang ketiga adalah Al-Khannas. Okey. Jadi jawapannya Ilahin Nas. Yang ni. Ilahin Nas. Okey. Satu saja bintang. Okey. Seterusnya. Ayat keempat. Satu, dua, tiga, empat. Min syarril waswasil. Sil apa? Sil apa? Sil khannas. Min syarril waswasil khannas. Okey. Khannas yang ni An-Nas, Wan-Nas ni ini Khannas. Tiga bintang. Okey. Tiga bintang. Kita perlu buat tiga bintang. Satu, dua, tiga. Allah. Bergerak pula dia. Okey. Seterusnya ayat kelima. Allazi yuwaswisu fi sudurinnas. Rinnas. Sama juga yang ni. Bintang yang pertama ni. Sudurinnas. Okey. Jadi kita warnakan satu bintang sahaja. Okey. Last. Akhir sekali. Minal jinnati wan nas. Okey. Minal jinnati wan nas. Mana Wan-Nas? Ini An-Nas, ini Wan-Nas. Okey, yang ni. Dua bintang. Okey? Dua bintang. Satu, dua. Okey. Alhamdulillah. Siap pun muka surat 16. Okey, terima kasih kerana menonton. Terima kasih juga subscribe, like. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.